selamat sejahtera. We're back again as your host for today. Hana, did you know what today is? Hari ni? What's today? Hari ni hari guru lah. Oh my god, yeah, I totally forgot. Oh my god, you're so forgetful. That's okay, at least you know it now. Yeah. Hari ni, hari Jumaat bersamaan 16 Mei 2025 diadakan sambutan Hari Guru yang bertemakan Jika Aku Bukan Seorang Guru. Korang curious kan about apa cikgu kita dressed up as? So, let's find out. Boleh introduce diri cikgu dengan outfit cikgu? So hari ni saya berpakaian seperti artis. Saya dengan Syafiqal sama-sama naik jadi pelakon. Macam mana boleh cikgu pilih untuk jadi cikgu walaupun dulu cita-cita nak jadi artis? Disebabkan saya front dengan Syafiqal, saya bertukar. Saya nak jadi cikgu supaya saya dapat mendidik anak bangsa, supaya saya dapat pahala berterusan sehingga saya mati nanti. Ya. Okay, so hari ni kita dengan Cikgu Karati. Cikgu boleh introducekan diri cikgu dan outfit cikgu pada hari ni? Saya Cikgu Khairati binti Hassan. Outfit saya hari ni adalah host trainer. Ini adalah kuda. So saya adalah jurulatih kuda untuk siapa-siapa yang nak pergi rekreasi, nak menunggang kuda dan first time naik kuda ke. Yang tu saya lah jadi jurulatih untuk diorang. Boleh saya tahu cikgu dapat outfit ni dari mana? Saya dapatkan dari kedai kostum. Kalau cikgu boleh patah balik masa, cikgu pilih ke untuk jadi host trainer? Ya apa ya, kenapa tidak? Memang bercita-cita nak menunggang kuda. Adalah cita-cita, tapi saya tak pasti sampai ke tak saya nak naik kuda tu. Dan mungkin satu hari nanti saya akan menaiki kuda. Cumanya untuk cita-cita tu mungkin tak kesampaian lah untuk jadi host trainer ni. Terima kasih untuk masa cikgu. Terima kasih. So sekarang kita ada dengan penari Zapin yang perform masa sambutan Hari Guru tadi. Boleh terangkan sikit pasal performance korang tadi? Sangat best and seronok. Sangat seronok lah. Seronok sangat. Gembira lah. Gembira, ramai orang tengok. Lagi. So macam mana selama ni korang praktis? Ada challenges ke? Banyak sangat. Ada stres, ada sakit kepala ada. Adakah menyeronokkan bila korang perform in front of everyone? Seronok. Thank you so much for your time. Thank you. Yay. Boleh perkenalkan diri awak? Hai, nama saya Azhari daripada kelas 1D. Tadi terlibat dengan performance yang mana? Tarian. Masa training tarian tu, susah tak awak nak hafal semua benda, nak communicate dengan teammate awak? Susah tak susah jugalah nak communicate dengan tarian. Kenapa join performance? Sebab daripada dulu lagi saya suka tarian. Pada darjah 5 lagi saya suka tarian. Waktu sekolah rendah saya ada juga nak masuk tapi saya tak dapat. So bila ada peluang nak masuk tarian untuk tingkatan 1 ni, ambil peluang tingkatan 1 tu. Peluang tarian tu lah. Masa performing tadi, rasa ada tertiba macam terlupa step. Ada awak notice teammate awak buat salah? Ada yang teammate saya buat salah. Tapi saya tak lupa step. Tapi diorang ada yang lupa. So awak profesional lah? Boleh lah. Okay, thank you. Thank you. So, hari ni sambutan Hari Guru, korang bawa apa untuk cikgu-cikgu? Bagi saya ada bawa untuk 3 cikgu. Tapi hadiah saya lain-lain. Kalau saya bawa bunga yang real. So, saya tulis kertas apa semua tapi tak banyak lah. Yang banyaknya kasih sayang. Dia buat hadiah untuk Hari Guru adalah saya balut sendiri dan barang dia saya beli pen. Pada pendapat awak, Hari Guru ni memang patut disambut ke? Ya, memang untuk menghargai jasa-jasa cikgu. Bagi saya pun ya, sebab bagi cikgu merasai yang bahawa murid-muridnya walaupun seragam-seragam mana, tetap sayang kepada cikgu. Bagi saya pun sama untuk menyambut jasa-jasa cikgu dengan menunjukkan cinta
kita dan kasih sayang kita kepada cikgu. So, korang ada apa-apa message tak untuk disampaikan kepada cikgu korang? Saya harap cikgu-cikgu saya boleh handalkan semua ilmu yang cikgu beri kepada saya dan saya sayang cikgu saya. Wah, baiknya. Saya pun sama. Bagi untuk semua cikgu yang telah mengajar saya, terima kasih kerana handalkan walaupun saya tapi saya harap terima kasihlah cikgu. Saya nak minta maaf kepada cikgu kalau saya ada salah silap buat hati cikgu terasa. Thank you, bye. So that today's event already ended. So Mana, which outfit stood out to you the most? I think for me it was Cikgu Zalifa's outfit sebab hari ni dia jadi lawyer. I think it stood out to me sebab her outfit macam kemas and cantik, so I like. I get it. Tapi for me lah kan, the most stood out outfit it was Cikgu Amirul with the Syafiq Kyle punya tanda. So creative. I literally just no words. It was like, oh my god. Speechless. Real. So we'll see you again on our next event. Bye.